dengan sebiji buah kurma. Bagi bangun juga bancuh air yang mereka suka, bagi minum kan anak-anak. InsyaAllah sahur ada keberkatan. Ini zaman Allah tarik keberkatan. Ini zaman Allah tarik berkat daripada duit ringgit, Allah tarik berkat daripada umur, Allah tarik berkat daripada masa. Masa berjalan dengan laju, tengok-tengok dah pukul 2, makanan pun tak siap lagi. Tiap-tiap akhir bulan sebelum sampai gaji, duit sudah habis dan tak tahu pergi ke mana, tak cukup. Nabi sebut rahsia berkat dalam hidup, buat amalan-amalan tu, Allah tarik berkat masuk dalam rumah kita. Cara nak tarik berkat masuk dalam ahli keluarga kita, gerak bangun sahur. Nabi sebut ada keberkatan pada makanan ataupun perbuatan sahur itu. Allah tarik masuk dalam keluarga kita. Barakah yang hampir hilang zaman hari ini.